Kalau sebelum ni ramai yang mengeluh susah nak dapat beras putih tempatan, sekarang dah boleh tarik nafas lega. Kerajaan Madani dah bawa masuk semula bekalan ke pasaran. Sebanyak 13 tan metrik beras putih dah masuk pasaraya sejak 1 Mac. Memang laku keras, sebab tu kami hadkan 2 kampit 10 kg seorang supaya semua orang dapat beli, kata seorang pekerja pasaraya. Seorang pelanggan meluahkan rasa syukur kerana harga RM26 untuk 10 kilogram ini sangat membantu. Cuma risau kalau cepat habis sebab ramai yang nak beli. Pelanggan lain pula berpendapat kalau tak ada kawalan, ada yang beli banyak kali untuk niaga. Pagi beli, petang beli lagi, esok beli lagi. Kena ada cara untuk elakkan perkara ni berlaku. Beras dah ada, tapi kita harap bekalan terus mencukupi dan sampai kepada pihak yang betul-betul perlu.